Even akak pun tak sampai hati kau tengok-tengok pelakon-pelakon baru kena marah. Kau tak sampai hati, kesian. Akak kesian. Sebab bagi akak, menegur dengan memalukan dua perkara berbeza. Memang ada orang cakap pasal artis baru kan. Alamak, aku nak select isu yang orang kata pasal bully artis tu kan. Boleh ke? I don't know. I okay. I ada prinsip I, ada pendapat I. Dah takut nanti saya siar ni akak saman saya pula. pula. Tak ada matter. Tapi kalau saman, alhamdulillah lah. Bantal peluk, bolster tu tengah-tengah. Lepas tu bantal akak tak skrip akak. Aku takkan ignore, aku tak anggap kau ada dalam bilik aku. Itu akak. So masa akak ada seorang, akak keluar rumah dengan semut ke apa, buy semut, buy lampu, buy cadar, buy sofa. Akak dulu duduk seorang, akak cakap macam tu Amirul. Sebab akak rasa, diorang semua hidup. Ya Allah, terima kasih Allah. Dulu masa aku kecil, masa aku remaja, kau dah bagi aku seketul hati. Aku percaya di ketika itu hati aku sangat bersih. Tetapi setelah aku melalui frasa-frasa hidup, hati aku jadi kotor hitam. Sekarang Allah, aku nak kembalikan hatiku yang kotor ini. Kau ambillah balik. Kau ambil balik hati kau, bersihkan hatiku. Dan aku nak hati aku yang dulu. Saya rasa masa awak panggil kakak ingatkan nak sentuh pasal benda-benda yang jahat. Tapi sebenarnya, Allahu Akbar, bulan puasa ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ingatkan nak gaduh tak kan? Jangan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam SOSC Setiap Orang Ada Cerita podcast. Kak, terima kasih. Berjumpa apa tadi? Apa tajuk program dia? Setiap Orang Ada Cerita. SOSC. Dahsyatnya, setiap orang ada cerita. Bohong lah kata kalau orang tak ada cerita. Betul. Bohong lah kalau orang tak ada kisah. Kan tadi kan macam masa off camera tadi akak ada cakap sebab tu kita jangan judge orang kan. Itu memang. Sebab setiap orang ada cerita dia. Judge orang satu, tapi sayang kakak yang carry ayah ini pasal perkataan tabayun. Sedap. Kakak suka sangat tabayun tu. Kakak akan bawa sampai akhir dulu, hayat kita. Ya. Kaji dulu sebelum kita nak bercerita ataupun nak, sebab kakak paling, bukan kata takut lah, perkataan paling kakak tak suka sebab kakak dah terjumus. Allah hidupkan kakak lagi sampai zaman social media ni aktif. Sebab zaman dulu kita tak ada social media kan. Faham. Kakak ni bila bangun tidur, jangan kita jahat juga walau orang tak tanya, ambil tadi mesti nak tengok. Tapi akak scroll. Sebab akak rasa macam benda tu kalau kita tak tabayun, kita pun sama juga nak naik. Itu paling kakak dalam kehidupan akhir ni akak. So akak kalau dapat something pun share. Tak. Kakak selalu pegang pada prinsip. Orang selalu cakap tak pasti yang kongsi kan. Kakak memang pegang prinsip. Sebelum orang cakap, kakak dah pegang prinsip akak. Kalau pasti pun jangan kongsi. Pasti pun jangan kongsi sekiranya benda tu memang betul tapi mengaibkan ataupun buat lagi berjemaah orang datang netizen cerita nak kupas pasal benda tu. Itu kakak punya prinsip. Contoh kakak tahu. Contoh, awak dah kahwin belum? Dah, alhamdulillah. Berapa orang bini? 4. 4. Seorang Alhamdulillah. Dia suka kata, orang selalu kata, aku tak kisah kau nak kahwin 2, 3 kau punya hal, tak ada masalah. Lepas tu, sensitif kan isu tu kan. For me, cakap macam aku ustazah sekarang ni kan. Akak ni bila kata yang sebenarnya penceritaan kita ni, skrip kita Allah dah tulis 50,000 tahun dulu. So siapa kita kalau nak kata orang tu kahwin 4 ke, kau 5 kau 8 ke apa, benda tak kisah kan. Tapi berbalik, akak nak cakap tadi pasal awak bini satu baru. Baru satu. Okey, tadi akak doakan apa ni? Akak terlari sikit tadi. Kakak nak cakap pasal benda lain tau. Dia macam terganggu fikiran akak. Tabayun, Josh. Josh. Okey. No, ada benda lagi akak nak cakap pasal anak, lepas tu pasal isteri, lepas tu pasal kehidupan kita yang kita nak. Kakak nak cakap pasal, no lah, akak dah lari sikit. Aku ni bila sensitif pasal kahwin jodoh ni, akak macam terganggu sikit. Macam sekejap. Kakak ada benda nak masuk tadi. Akak ada benda nak masuk pasal pasal tak pasti yang kongsi tu. Lepas tu pasti. Okey, ni pasti ada. Contoh Amirul ada seorang isteri. Okey, contoh sekarang. Akak tu pasal sentuh peribadi. Okey. Tiba-tiba Amirul bisik kat kakak, saya nak cakap kakak ni off record dia, kata off record dia, kau konon. Kak, sebenarnya saya dalam mengenali seseorang. Contoh. Tapi akak cuba bagi saya advice lah, gini. Okey. Saya dah kenal, saya rasa saya kena kahwin dengan perempuan. Contoh. Awak mau keputusan berbulan lepas tu awak jadi. Awak ni sorry ni kalau bini awak dengar, minta maaf kita cakap dengan isteri awak. Ini pun bukan awak punya. Kan nak cakap. Sebab kita ni bukan kita punya milik, bukan kita ni hak milik Allah, bukan milik kita. So contoh, lepas tu confirm kita jumpa kemudian awak cakap, Kak saya dah kahwin. Contoh tu pasti tak? Cerita pasti Tapi akak takkan kongsi dengan isteri awak.
Contoh, benda tu pasti. Itu kakak kata berbalik. Bukan semua benda yang pasti itu kita perlu kongsi. Itu kakak pegang pada prinsip. Contoh, anak orang tu drug addict ke, anak tu kena penjara ke, anak orang tu apa benda. Contoh, memang confirm. Faham. Contoh, jiran kita ni ataupun sahabat kita ni betul anak dia terlibat dengan sesuatu benda-benda yang kita rasa tak perlu kita kongsi. Tapi benda tu pasti. Faham. Sebab tu perkataan pasti baru kongsi. Itu pasti. Kenapa kita nak kongsi? Itu maksud kakak. So kakak tak agree perkataan pasti itu kongsi. Kakak tak agree. Faham. Itu kakak punya pendekatan. Itu akak punya stand. Yes. Okay. Itu Lizadullah yang orang nampak. Bukanlah kata kita baik kan, tapi memang semua orang manusia nak jadi baik. Akak memang perkataan sepanjang Ramadan, ya Allah aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang baik, aku nak buat kebaikan, aku nak baik. Itu kakak memang minta daripada mulut kita laju-laju cakap. Okay. Sebab kita mengharap apa? Memang kita bohonglah kalau kita kata kita buat sesuatu tak dapat balasan. Betul. Walaupun Allah kata kita tolong orang, kita jangan minta balasan kan. Tapi kalau orang tolong kita kena terima kasih atau memberi balasan. Tetapi dengan Allah tak. Akak memang minta pada Allah. Akak memang tak malu. Dengan yang paling akak tak malu dengan Allah. Akak akan minta sebab kita percaya, yakin sangat segala kebaikan akan dibalas dengan baik. Tapi ada juga kebaikan kita dibalas dengan tidak baik. Tetapi tidak baik tu akak pasti akan jadi baik juga. Itu akak pelajari hidup. Proses lah nak jadi benda tu, nak supaya diri kita rasa macam apa, aku ada Allah, aku cakap Allah aku nak baik kan, tapi kau bagi aku ni tak apa, Allah aku terima. So kehidupan akak dalam proses itulah, termasuklah kes pasal yang kes baru-baru ni apa benda sajalah kehidupan orang semua begitu. So, is it akak memang build macam ni daripada dulu ataupun recently baru akak ni disebabkan yalah sorry kak, sebabkan peningkatan umur ke akak baru terfikir benda ni, tersedar benda ni, ataupun akak memang dah build daripada dulu lagi lah? Dia macam ni, dia kebaikan kehidupan kita kan proses kan. Mungkin masa kita kecil, mungkin kita baik kot masa kecil, kita tak tahu. Mungkin kita kecil-kecil kita suka share makan, kita kongsi tu baik. Kalau kadang-kadang daripada budak-budak kecil kita nampak dah sikap-sikap diorang kan. Sikap dia macam kedekut, tamak, bully. Ada satu pula dibuli pun tak apa, bagi makan. Kita tak tahu masa proses kita masa kecil. Lepas tu bila kita sekolah rendah, sekolah menengah. So kalau nak kata itu kakak rasa akak ada rasa benda yang kalau kita dapat buat kebaikan tu satu nikmat yang macam bestnya aku rasa. So mungkin didikan mak bapak kita. Akak percaya keluarga. Sebab kakak na'udzubillah min zalik, bukan nak cakap ni kadang-kadang persepsi orang kakak paling takut mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Even kan ni kita cerita pasal benda kecil contoh keluarga kakak, even anak-anak kakak kan, contoh kita pergi toilet kan, perkataan-perkataan macam kakak tak malu nak sebut perkataan BER, takkan. Itu perkataan tau, belum lagi perbuatan. So nak perkataan tu pun akak tak boleh sebut dah. Akak punya terlalu menjaga. So akak rasa proses itu membuatkan rasa itu perkataan apalagi perbuatan. So macam anak-anak kencing, akak boleh jadi marah. Padahal itu normal kan? Even kawan-kawan pun kadang-kadang kak aku nak pergi berak. Saya boleh macam panan. Boleh tak kau? Itu perkataan. So kakak dididik dengan family akak cakap baik-baik. Memang orang kata alah dia tu kadang mulut je tapi hati tak. Dulu kita akan kata begitu. Kan kawan kita mulut loud. I very loud juga. I loud juga. Tapi loud I tu adalah stand pada apa yang akan nak cakap, tetapi tidak sampai. Maybe masa ketika kita marah, kita pencara marah tu, kita akan kita betul kan. Sebelum kita pergi jauh, akan nak cakap tahap akak. Kalau kata jaga perubahan ni, kita berbalik pada yang keadaan kecil-kecil tadi. Kakak sampai hari ni, Amirul, if kakak siang datang, kita kan pelakon, kita kan orang kenal kita lah, senang orang nak kenal kita, orang nak nampak kita benda, orang ingat kita sentiasa okey, sentiasa baik. Ni akak jangan cerita sentiasa okey. Sebab tu kadang Assalamualaikum kak, ya kak, ya dek, pergi majlis, pergi nak makan-makan ni, kak boleh ambil gambar, contoh kita manusia biasa, lapar gila ni, macam mana aku nak buat ni, aku nak makan, kadang-kadang terlepas. Tapi yang selalu memerhatikan anak-anak tau, dek, sorry akak nak makan, contoh. Okey kak. Lepas tu anak akak akan tegur, bu tak baik bu. Anak akak selalu, alhamdulillah lah. Anak-anak selalu notice yang benda tu kita pernah ajar dengan dia, jangan buat macam tu, kita balik. So apa yang kak nak cakap dengan awak ni, benda macam tu sekalipun, walaupun kita rasa kalau orang lain, saya tak kata artis lain, saya kata orang lain. Tak maaf ada yang benda tu ada isu, ambil viral kan kalau artis. Contohlah kalau artis tu salah cakap, artis tu buat benda ni lah dia artis yang kau sesanjung gini-gini contoh. Tapi kau kena ingat dia manusia.
Cuma kejayaan kita ni menghalang kita nak buat benda macam tu. Macam kau kena buat baik, kau kena rasa kau kena sihat, kau kena rasa kau, walaupun kau lapar kau kata kau kenyang, contoh. So akak macam, Tuan Mahir, tapi hati akak Amirul takkan boleh tidur malam tu. Akak takkan boleh tidur malam tu kalau sekiranya akak tak jumpa orang tu nak minta maaf. Akak rasa Itu bersalah. ada dalam diri akak. Sekarang. Dulu pun. Maksudnya sekarang sebab kita selebriti. Dulu kita rasa macam kawan-kawan sekolah ke, kalau musik hati ke. So kalau nak kata di segi, tadi Amirul cakap pasal penghijraan akak yang jadi begini kan. So cuba Amirul tanya pada orang-orang yang melakukan kesilapan, yang keluar daripada mana-mana lah. Kita kisahlah sekolah jahat ke, sekolah nakal ke, pusat pemulihan ke. Cuba tanya dia. Dia pun nak jadi baik. Betul tak? Tak ada siapa dalam dunia lah akak rasa yang kau nak jadi baik, yang kau memang nak, aku layak aku jahat. Ataupun orang kata dalam perkahwinan lah, perkahwinan, penceraian tak ada orang pun macam aku kahwin kejap je ni, kau tengoklah besok aku nak cerai. Tapi tak nafikan rupanya ada orang macam tu. Bila kita kata ya ke aku dah macam tu, so ada. Tapi that's why kita kata bila kita tengok macam tu, kita boleh syukuri nikmat lah. Aku tak macam tu, insyaAllah macam tu akak. Faham. So Saya setuju kalau akak melalut, bagi tahu akak tahu. Tak apa je. Kalau melalut, tapi kalau nak kata di segi macam tu, kakak memang macam ni lah. Kakak hati akak ni, macam ni hati akak kecil. Hati akak kecil, lepas tu akak rasa macam kadang-kadang mungkin kadang kita drama banyak kot. Kita tengok drama-drama kan. Banyak nak kena, watak ni kena emosi macam ni. Yang ni kena emosi yang macam kita, ni macam tu. okey, penceritaan betul ke Mak? Aku kan tak lagi. Okey, contoh kami masa akak baru-baru berlaku awal-awal penceritaan akan dapat skrip. Maksud tu kan, ni cerita ni memang kelakar, bukan kelakar macam akak selalu berbincang dengan kawan akak. Contoh. Kau rasa tak dulu kita masa kita kalau ni kau buang tau. Contoh kita buat boyfriend kan, kawan boyfriend kan, macam cinta kan, kita boleh kita tak buang dah ni. Kita jalan je. Tak apa je. Bukan maksudnya kalau tak kau keluarkan kau kena Okey, contoh kita orang dulu pernah yang ni kena cut ke? Janganlah kak. Kalau keluar aku saman kau. Tak ada macam ni. Kadang-kadang kan ni akak ni dah melalut ke banyak kadang pasal hidup yang rasa itu Okey, contoh masa kita muda, contoh kenapa masa kita muda kita akak ni perkataan dulu orang kata tak ada wujud penyakit anxiety, orang kata tak ada wujud stres, tak ada wujud, orang kata sebenarnya wujud dulu. Kita tak tahu nama penyakit tu. Itu pendapat akak lah. Begitu juga macam dulu orang kata busung apa pun dia. Orang kata kenapa sekarang dulu tak ada. Tapi sebenarnya penyakit tu dulu dah ada. Tapi nama saintifik dia tak ada. So kata anxiety. Kan orang selalu alang kenapa nak anxiety. Apa nak fikir-fikir sangat. Lepas tu dia kata alah penyakit sekarang dulu tak ada pun. Salah. Zaman dulu dah wujud dah penyakit anxiety ni. Tapi nama tak ada. Jadi akan nak cakap. Masa muda kita buat macam. Kita tak rasa salah. Kita macam contoh. Kawan kau tinggalkan lelaki. Contohlah kan. Nakal macam comel sangat macam hebat nak. Kawan kau ni kita boleh tinggal Tak ada rasa bersalah tau. Tak ada rasa macam kenapa kita macam okey. Cuba sekarang kalau kita berkawan, tiba orang tu kecil hati kita. Kecil hati sentak rasa macam Allah kembali pada Allah ni. Allah tu kenapa Allah. Kita lebih bincang tu. Kenapa dulu kita? Sebab kita cakap general Sebab dulu kita pun kawan dengan setan. Faham tak? Setan kata ni geng. Alah ni geng, kau tak terkacau, geng kita ni, kau tak terkacau, dia okey je. Faham tak benda tu? Tapi bila kita dah dekat dengan Allah, setan akan buat kita rasa macam gedebur sebab dia tahu, alamak dia ni dah berubah dah ni. So akak percaya dari kehidupan kita dulu, mungkin kita ada benda tu. Tetapi kalau kita nak dekat kepada dia, Allah dah cakap dah, dia pun dah janji dengan Allah dah, aku akan kacau hamba-Mu. So akak percaya dalam bila kata proses itu tadi, dulu akak begitu. Tetapi rasa bersalah. Tapi rasa bersalah tu macam tak ada benda. Macam kenapa? Rupanya tak. Rupanya itu luaran saja. Dalaman kita macam tak teguh. Kita rasa macam tak ada benda. Tak ada ketukan, tak ada jentikan, tak ada rasa. Tak ada yang rasa macam sekarang ni. Kalau nak kata perasaan sekarang ini dengan perasaan dulu memang terlalu jauh, sangat berbeza-beza. Sebab macam cakap lah. Even kakak berlakon pun kakak berlakon contoh orang dah bayar. Contoh kita deal kan. Benda tu general lah deal. Kita nak harga kita nak. Kan betul tak? You pun sama. Kalau panggil-panggil boleh lah. Kamu lah. Kadang tak nak ambil depan orang ramai kan. Deal. Apa ni tak main lah. So, contoh. Kita pernah rekodkan benda tu dalam kita punya program. Contoh kita deal. Depan orang ni berapa? Aku tak ada 5,000 satu hari. Sorry aku tak buat. Contoh kan kita main. Tapi sebenarnya dalam hati aku nak 500 ni. Contoh. Telefon balik ni dia diam. Babe boleh lah 500. Contoh. So akak kata kehidupan kita itu
Itu kita tak ego-ego kan. Yeah. Tapi akak pula once okay, kita dah ni kita cerita yang dalam proses-proses akak menjadi anak seni, dalam show ke show ke berlakon ke MC ke apa saja akak buat kan kita deal kan. So akak berbalik kepada akak punya sifat pula. Less is more lah. Contoh orang bagi akak sekian harga. Kalau kau tergeram ni aku nak minta 5,000 ni. Ni contoh ni kita ni bukan pasal kita call balik. Ini kalau akhirnya kita nak sangat tiba-tiba kita dapat harga tu. Kita dapat harga yang memang bukan masuk otak fikiran kita. Tapi Amir percaya tak? Akak akan tetap buat harga 5,000. Kerja akak. Contohnya, kalau ikut ada orang bila akak siap-siap kan, ada siap-siap akak siap berlakon. Ni akak dah lari topik banyak tapi kau pandai-pandai nanti yang cakap ni dah mengepek-epek ni. Apa, memang kita tajuk kita random. Mengepek ada cerita kan? Ada orang, demi Allah alah tak payahlah kita dibayar kita macam ni. Oh tapi I tak. Itu akan reserve diri I tak macam tu. Mungkin benda itu yang Allah nampak, akhirnya kau akan dapat benda rasa itu, keikhlasan itu. Sebab tu akak boleh bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah, sekadar puji bagi Allah. Wallahualam. Tapi sebenarnya berbalik kepada akak rasa itu salah satu. Salah satu ya. Lepas tu kakak terlalu yakin sangat. Kita yakin yang Allah ni dah, macam kakak cakap lah, kakak selalu pegang pada perkataan yang ataupun apa yang kakak dapat, yang Allah dah tulis skrip kita dulu, and kakak yakin sangat benda baik akan jadi baik. Itu kakak percaya. And kakak kalau buat sesuatu benda tak ada istilah cincai. Itu cincai tak ada dalam istilah hidup akak. Saya rasa kebanyakan pelakon-pelakon lama kebanyakannya mentaliti macam ni lah kak. Tak tahu. Bukan saya merendahkan pelakon baru, minta maaf, sorry. Tapi saya setakat yang saya kenal pelakon-pelakon lama, kakak boleh pegang apa cakap ni sebab sekarang punya pelakon hati-hati baru platform ataupun senang. Dia nak masuk industri terlalu mudah. Terlalu mudah. And sorry kalau touches dengar dia orang fikir nak glamour. Dia orang ambilkan kesempatan pada glamour. Kita orang dulu susah payah, jerit, pahit, terit, segala apa semua kita dah rasa. Bila kita dapat benda susah, kita akan jaga. Seperit apa kak? Boleh cerita? Macam mana akak kita dulu tu? macam ni lah. Saya tahu akak dah pernah cerita benda ni dekat podcast lain juga. Tapi boleh share. Macam ni, tak masak akak perit dari segi macam mana tau. Sebab dulu stesen TV tak banyak. Zaman-zaman akak stesen TV tak banyak. Stesen TV tak banyak, hanya satu. Tahun 84 baru TV3 ada. Tahun 84 baru TV3 ada. Astro 8. Akak start? Akak 81. RTM je lah. RTM saja, satu stesen saja. Okay. So kita nak menaik satu benda, sebab dulu tak ada reality program, tak ada benda-benda. Bagi kita macam payah kita nak dapat satu benda tu, macam director dulu. Lepas tu kalau kita shooting filem 45 hari, 60 hari. Sekarang 81 Form 5 hitam putih lagi. Macam ni, akak berlakon 81 akak tunggu keputusan SPM hitam putih. Akak pernah merasa berlakon dalam hitam putih, pernah merasa dan merasa. Alhamdulillah juga kakak dengan izin Allah juga kakak juga dapat merasa di IPTA ketika itu di RTM, drama pertama warna di TV. Syukur pada Allah akak dapat merasa. So kakak dapat frasa itu. Perik jerit akak cakapkan macam ni depan mata akak punya takut ni, getah-getah ni dulu kan director tak tahulah maybe ada lah, tapi sekarang kata tak nak lagi kerja yang macam nak kena marah. Even akak pun tak sampai hati kau tengok pelakon-pelakon baru kena marah. Kau sampai hati kesian. Sebab bagi akak menegur dengan memalukan dua perkara berbeza. Memang ada orang cakap pasal hati baru kan. Alamak aku nak selip isu orang kata pasal bully artis tu kan. Boleh ke? I don't know. Okay. I ada prinsip, I ada pendapat I. Dah takut nanti saya siar ni akak saman saya pula. Tak ada matter. Tapi kalau saman, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah rezeki. Dah maksud akak tak nafikan bila nak dengar cakap ni, akak dah banyak lari topik tadi akak dah lagi. Tak apa juga. Akak dah banyak cerita sangat. Tak bila kata Pak jerit tu, sebab akak kata nak popular senang. Nak jatuh lagi senang. Nak konsisten bukan satu perkara yang mudah. Istiqamah lah maknanya. Berbalik kepada diri kita lah ni istiqamah. Jadi pekerjaan kita pun macam tu. So Pak jerit tu akak nak cakap, kakak dulu tidak ada platform yang macam media sosial. Lakon sekarang ni cantik, popular. Sorry to say lah, memang ada gejala-gejala yang tidak baik menghulu. Itu sorry itu pasal cakap. I don't know, maybe benda tu sensitif. Tapi benda tidak akan last long. Itu akak punya pendapat. Jadi perik jerit yang akak nak cakap ni, kita bukan mudah tegus tahu Amirul. Maksudnya
nak kata orang nak dulu kan macam contoh kalau kita syuting dulu kita sekarang punya istilah tapi kakak buat lah. Kakak buat kerana ikut kadar semasa. Okay, contoh kita dapat syuting call time kita sekian, kita boleh call the assistant tu. Especially assistant actor baik. Dik, boleh tak? Ni kita deal. Okay. Dik, boleh tak? Dik, akak ni sebenarnya kan akak ada event tau, Dik. Boleh tak adjust? Contoh. Sebab tak nafikan. Dulu tak ada. Dulu kalau kau syuting drama, itu drama je lah. Kau kena tunggulah seminggu lah. Kau kalau kat berkampung lah kau seminggu kat situ. Dulu kan. Sebab kita tak ada benda-benda lain. Kita tak ada macam tu. Kita tak marah kalau artis contoh. Kau tunggu siapa ni? Tunggu artis baru tu lah. Lama dia pula kita tunggu pasal dia. Contoh tak payun lah. Sebenarnya dia dah deal dengan producer. PM pun dah agree. Kau nak marah dia kenapa? Sebab tu orang kata alah kadang-kadang ada ni I pasal bela artis baru. Artis baru macam tu lah. Datang set kejap-kejap ngonyek-ngonyek. Lepas tu balik. Lepas tu dia pergi lagi event lain. Tapi dia dah deal. Tapi kalau yang tak deal tu dia salah lah. Tapi apa yang Kak nak cakap dengan awak ni dulu. Kalau call time kita pukul 8 pagi, contoh macam tadi lambat kan, tadi memang lambat lah, tak nafikan memang lambat tadi kan. Itulah nak tunjuk contoh yang baik tapi contoh yang tak baik juga. Okey. Saya menghormati otai. Itulah bulan puasa nak cek pahala dia. Salah bila ada perkataan menghormati otai, kalau otai tunjuk tak baik dia tetap tak baik, tetap salah. Tapi saya tetap menghormati. Tapi perbuatan tu salah. Salah. Saya akui perbuatan tu salah, tapi saya menghormati. Okey, kakak berbalik kepada sistem kerja dulu Okey. Okey, contoh dia bagi kita call time pukul 8 pagi, ketuk-ketuk 7.30 kita dah sanggup. Kadang-kadang kita tak syuting Amirul sampai pukul 6 petang baru kita syuting. Tapi kita okey. Tak adalah macam nak komplain ke tak ada, sebab kita tahu itu adalah bila kita dah sign kontrak, bila kita dah akad, kita tak ada istilah itu lagi. Tapi sekarang ni I rasa kalau notice keluar kan. Call time pukul 1, call time pukul 8 pagi, syuting pukul 6 pagi. I nak cakap kalau benda tu dia discuss dengan I akan cakap bagi pihak I. Once kita ni sebenarnya kalau ikut betul-betul lah, kita tak boleh pergi job lain pun. Kita tak boleh buat benda lain pun sebab dia dah cakap dengan kita dah sign contract for that drama, for that event, for that itu. Tetapi punya baik lah sekarang ni masih ada pertimbangan. Tu yang Kak cakap. Kita tak kata sebab zaman kita tidak ada benda tu. Zaman sekarang Amirul, contoh Kak syuting dengan pelakon hero ini, Kak sorry Kak minta maaf tau kenapa. Kita kena ikut artis punya date lah Kak. So session nak dia. Masa tu ketika tu memang dia. Positif lah, kita kena pandang positif lah pada sudut pula. Ni zaman dia kot. That's why kadang-kadang ada orang ada komplain. Artis baru ni kita kena ikut date dia pula. Itu zaman dia. And kita kena tabayun lah maksudnya. Rupanya dia dah deal. Manager dia dah cakap, kalau Kak nak ambil artis aku hanya scan this date. Yang kita orang lama ni kadang-kadang jangan memandang rendah kepada isu itu. Sebabnya zaman kita tak ada benda tu. So kakak bawa benda tu Amirul. Sebab tu kakak kalau ada orang cakap pasal bully artis ke, pasal apa ke, kakak kena tekankan balik. Kenapa kita nak rasa diri kita dah lama berlakon. Kita nak rasa kita hebat, kita nak pandang remeh kepada benda-benda budak-budak baru ni. Ada yang baik tapi ada yang tidak baik. Tidak baik kita tegur. Tegur tu dengan cara berdua, bukan pergi cerita kat social media. Itu kakak. Mungkin kita dah lagi tak topik jauh ni, tapi apa yang Kak nak cakap kalau kata cara akak bawa diri akak dalam mana-mana pelakon. Kadang kata akak ada bermasalah tengah hati baru. So far kakak tak ada masalah lah Mirul. Contoh, walaupun Amir tak tanya soalan ni. Contoh lah, memang dia datang dengan cara dia buat dia dengan, I don't care. I tak ada rasa picking, kau yang rugi. Sebab kita berlakon kan, kita nak best, kita nak ada rasa macam family. Sebab bila kita dah masuk industri, bila kita dalam satu rumah, dalam production, yang buat air ni, kacau-kacau air sampai ke producer sama. Kita tidak boleh rasa kita nak kena kipas producer, yang buat air dek, buat air, bukan, salah. Itu prinsip akak dulu. Maybe, daripada dulu sampai sekarang. Jadi maybe itu kot yang kakak rasa, orang selesa dengan kakak. Kakak cuba cari keselesaan Amirul. Jauh dah topik kita begini. Walau kata yang kekal masih lagi dalam industri. Sebab kakak body akak macam tu lah Amirul. Tapi akak tak rasa ke benda tu seolah-olah macam akak telan sendiri je lah. Telan sendiri kenapa? Contohnya macam ni. Akak kena ikut masa orang lain. Kan? Contohlah macam saya kan. Tak payah saya lah. Tahu dah sentuh pasal masa lah. Pasal akak dengan hati. Maksudnya awak nak sentuh dalam banyak-banyak cerita tadi. Walaupun kita dah melalui ke mana. Awak nak cakap kenapa macam akak ni sanggup korbankan diri kerana nak ikut date artis dengan jadual artis. Kenapa kita nak ada rasa macam tu? Satu hari nanti kita pun akan memerlukan benda yang sama. Sebab akak pernah rasa bila aku pun ada kerja ni. Deal balik ni. Dek,
Sorry dek, kakak sebenarnya sorry. Kita kan terus terang. Industri jangan bohong. Kau jangan kata mak kau sakit, mak kau meninggal tu. Dulu memang ada wujud macam tu. Tak datang syuting kata mak meninggal. Diorang boleh buat Ada macam tu. Astaghfirullah. Ada mak sakit, bini sakit, anak sakit. Itu betul. Kalau tanyakan kawan lama kita ni memang nak cek job lain. Boleh. Kau nak clash 5-8 job pun buatlah. Tapi jujur. Akak pegang pada perkataan jujur terus terang. Dia lah dengan assistant director. Kakak cakap assistant director atau PM. Dik, kakak ni diorang panggil akak ni lah 2 bulan dia akak ada job tau dik. Bagi tahu harga. Dia agak akak macam tu dik. Sian akak dik gini. Sebenarnya budak tu kata, kak boleh kak saya kena deal dengan artis yang budak baru ni. Tiba-tiba dia okey. Kenapa kita tidak menindakkan benda tu hak. Jadi bagi akak kita buat macam tu sebab satu hari nanti kita akan memerlukan benda yang sama. Sebab tu akak kalau artis lambat ke artis cepat, tapi tengok pada keadaan. Kalau dia memang hari-hari lambat, hari-hari dia buat hal, lepas tu tak nak minta maaf, lepas tu lakon pula ke laut, memang dia akan kena lah. Dia akan kena. Itu masuk akak. Itu akak punya. Maksudnya akak ambil pendekatan tak apa, ni masa dia, dia tengah ada problem. Okey, aku terima first. Okey, kalau katalah ada kali kedua, okey, aku boleh sabar lagi. Okey. Tapi bila benda tu berlarutan, benda ni dah nampak macam behavior kau. Ini attitude ni. Itu masuk akak. Itu baru akak akan bantai. Tapi bantai pun Amirul, akak tak akan share social media. So akak one by one dengan dia je lah. Itu bukan itu aib orang. Ya, itu kita kena cari dan tak bayar balik. Tanya dia balik. Untan betul lah, kesian dia. Teman dekat saya gini-gini, saya kena cek di rumah, saya nak kena bayar. Kita kena bersangka baik, bertabayun sebab kakak kalau bukan pelakon-pelakon saja, apa saja kerja kakak selalu fikir aku ada anak-anak, aku ada family, aku ada kawan, aku ada gini. Itu akak. Itu akak. Laju ni. Laju. Penat. Banyak. Tak apa. Din, boleh bernafas, Din? Din buat 8 episod dia 8 jam dah, Din. Boleh. Kita dah melalut tau. Tapi akan nak cakap betul. Berbalik kepada kenapa kakak masih, Alhamdulillah. Saya macam ni. Tak apa, akak ambil nafas dulu. Okey, akak walaupun puasa. Okey. Saya lebih kepada macam mana, kita pun respect dengan orang yang tengah ada, akak mungkin ada benda yang akak nak bercakap. And ni mungkin antara salah satu terapi akak juga. Luahan akak, terapi akak mungkin. And saya biarkan je benda tu berlalu. Lepas apa yang akak cakap, kalau ada benda yang saya tak dapat lagi, dan saya akan tanya akak lah. Cuma audience je lah. Saya takut audience nanti ni kali siapa punya ni? Ini ke mana ni? Cuma tapi random. Kita memang nak borak random. Tapi ada perkara-perkara yang orang luar sana tak terpercaya. Tak, orang kata aku kalau duduk dengan kau ni mesti tak ataupun ni ada satu kisah betul juga. Pelakon bila mana dia kata nak duduk sebilik dengan akak, ada pelakon ni, I sebut nama dia pun tak payah sebut, budak tu bertuah tu. Dia tengah ada problem dengan boyfriend. Lepas tu dia kata, kak sorry saya tak nak bercakap, saya nak relax. Dia tak tahu sebenarnya Liza Abdullah. Anak-anak tahu once I dah balik rumah, I kunci pintu, I tak akan bercakap dengan orang, I tak akan campur dengan dia. Telefon kau tak perlu, aku tak akan cakap. Tak apa. Itu I. Kawan-kawan yang mengenali, dia seorang kata perangai ada benda yang orang tak tahu yang pelik. Ada pelik, ada pelik lagi, ada pelik yang I tak cerita dengan semua orang. Okey, pelik I akan jadi diri I Tamirul. Aku nak relax. Sebab tu satu bilik, dia kata macam tu, sebelum masuk bilik aku letak akak jenis macam kalau masuk bilik, akak akan letak bantal peluk, bolster tu tengah-tengah. Lepas tu bantal akak tak skrip akak. Aku takkan ignore, aku tak anggap kau ada dalam bilik aku. Itu akak. Kecuali kawan baik kita yang dah kenal, dia tahu kita. So dia akan cakap pada masa yang perlu, dan kita pun akan cakap masa yang perlu. Tetapi dia risau, tengok tak cakap, Kak Liza, akak. Cakap panan ni apa? Ni cerita betul lah. Kau boyfriend saya gini-gini. Aku pandang je dia. Nak cakap bala balik tak sampai hati tau. So dia tak tahu menilai kakak. Rupanya dia gaduh dengan boyfriend gini, kita tak sampai hati, kita tengah pasal skrip. Dia menghadap dekat, I tengah duduk atas katil, cerita lah berapa tahun dulu. Akak duduk atas katil, dia pegang, dia tengok akak tengah bersiap. Akak atas katil dekat bawah, dia tengah menghadap akak. Saya ni boyfriend saya gini. I tak layan lagi tau. Tapi lepas tu kita naluri jugalah. Ambil sekitar tepi. Ada apa masalah kau? So dia kena tahu yang aku ni, yang akak ni, bukan seperti yang kau sangkakan. Dan pernah juga satu hamba Allah, Kak, akak lain ni kak ya. Sebab tu bila akak lain ni akak jadi. Itu dia kak. Anak-anak je tahu. Anak-anak tu kakak ni ada satu sifat yang boleh menyendiri dalam bilik. Kalau aku rasa tak, anak pun kadang-kadang akak duduk dengan anak lelaki orang. Even kakak dengan abang dia akan tanya, Nakib, tanya ibu okey tak? Bodoh call.
Ibu okey. Sebab akak ada satu sifat, kalau aku dah balik rumah dalam bilik, kakak jadi diri akak. Kakak jadi diri akak, yang orang kata cakap banyak, tak. Akak tak. Dalam family akak, nampak akak cakap banyak kan? Awak boleh interview sekarang adik akak, ada hidup lagi, kakak akak tu. Akak punya pembantu yang dulu pernah kerjakan akak dulu, sekarang dia jaga. Pembantu akak dah 36 tahun. Dulu jaga anak akak, sekarang jaga cucu akak. Alhamdulillah. Sebab tu kakak kata, berbaik, dah baik, dapat baik kan? Yeah. Kalau orang tanya dia akan kata, Kak Liza lain. Kak Liza kat rumah tak bercakap. I tak bercakap. I dah bila ada family duduk dalam rumah, akan jadi diri I, Amirul. Itu ramai tak tahu. Okey, kalau boleh saya tahu, diri akak sebenarnya seorang pendiam ke atau macam mana? Okey, macam ni. Satu. Okey, tak apa. Akak rasa itu adalah diri akak ataupun akak dah penat dengan dunia luar, so baru akak dapat peluang tu, so akak nak menyendiri. Is it macam tu ataupun memang akak seorang yang pendiam ke atau macam mana? Akak memang jenis tak banyak cakap. So akak ada masa, dua benda berbeza. Okay, Akak faham tak saya dia punya soalan? Dia okay. pendiam pasal kerja, satu lagi bercakap seorang-seorang semua. Akak ada benda tu tau. Akak ada benda tu. Tapi pernah ada satu bilik dengan orang, satu bilik dengan akak. Besok pagi dia akan cakap, aku dengar semalam kau cakap, ya, buat akak notice. Memang akak realise benda tu, akak memang suka cakap seorang, Amirul. Ada Azhan Rani pernah cakap, Azhan Rani, pelakon dia pernah kata, Kak, aku rasa kau ada bipolar. Dia kata. Okay. Tapi bila akak fikir balik, dulu akak tak suka share. Sebab akak fikir masa kita baru-baruan. Tapi akak sekarang akak tak kisah. Akak dah tu di perkara nanti awak cerita mengarut yang kau tak. Kalau akak cerita kat awak, rasa akak tak share dengan semua orang ni. Pasal collection, akak collect benda yang macam tak masuk akal. Nanti akak cerita dengan awak. Tu akak kena ingatkan akak Okay. Akak akan cerita. Okay. Kakak contoh bila kita berumur kita banyak lupa. Tapi masa kita fikir balik, dulu macam 20 tahun dulu, 25 tahun. Aku macam tu. Contoh akak nak syuting, akak boleh cakap seorang. Akak nak susun beg. Ni baju aku cakap dengan baju. Akak cakap dengan baju, akak cakap dengan sofa, akak cakap dengan semua benda. Cari tak? Akak nak keluar rumah dulu. Akak keluar rumah, anak-anak akak tahulah. Anak-anak sekarang ikut, anak akak ikut. Contoh kita duduk hotel. Hotel, terima kasih hotel. Bilik, terima kasih. Bantal, terima kasih. Lansir, terima kasih. Akak cakap macam tu. Akak akan macam tu. Akak hidupkan. So, masa akak duduk seorang, akak keluar rumah dengan semut ke apa. Buy semut, buy lampu, buy cadar, buy sofa. Akak dulu duduk seorang, akak cakap macam tu, Amirul. Sebab akak rasa, diorang semua hidup. Itu makhluk Allah. Itu makhluk Allah. Kayu makhluk Allah, logam makhluk Allah, sofa kapas makhluk Allah. Akak percaya diorang itu hidup. Akak percaya diorang tu hidup. So akak dah praktikal lama, tapi ramai tak tahu sebab masa akak cakap tu akak make sure orang tak dengar. Baik ni contoh. Tiba-tiba satu hari akak syuting, akak dalam bilik, orang dengar akak cakap. Abang Azhan Rani tu lah. Azhan Rani tu bukan dalam satu bilik, melampau aku satu bilik dengan dia. Bukan. Kau ada ternampak ni. Tak ada lah macam tu. Akak pun terkejut saya. Saya takut saya tuduh akak apa. Bukan, bila dia kaji akak, dia kata, Kak, aku rasa kau ada bipolar lah, Kak. Dia kata, bipolar kecil. Okey, contoh nak syuting baju. Dulu kita tak ada assistant, gini-gini kan. Okey, baju. Nanti aku nak pakai kau tu baju. Scene 20, aku akak susun. Okey, kejap lagi nak pergi letak baju kat depan. Kawan sudah perasan. Kau cakap, ya. Memang akak cakap seorang. Akak cakap baju ni besok aku nak pakai aku nak pakai kau ni aku letak. Okay dah. Akak ada tahap tu. Bawa kereta. Masa akak tak ada anak, sekarang anak akak bawa akak keluar Kilir. Anak akak tahulah, anak akak sangat memahami akak. Akak bawa kereta. Contoh akak balik aku bawa laju ni sebab aku nak kerja syuting. Akak tak boleh orang keep on tanya kat mana. I cannot. Okay. Nanti I pernah accident. I tak boleh orang push. Akak ada satu orang yang macam kau tunggu, aku akan call balik. So itu yang akak cakap anxiety tadi tu? I think so lah. I nak perfect, tapi perfect yang mengganggu diri kita. Akak pernah pergi especially diagnose? kerja. Akak pernah pergi diagnose? Nanti pasal rambut aku, anda akak pasal ada orang cabut rambut akak, orang kata akak ada masalah. Aku ada masalah. Okay. Lepas tu, akak bawa kereta, contoh ada bawa laju, tiba-tiba orang potong kita, nak marah kita. Atau kita potong orang, kita potong macam kita terpaksa lah. Jangan nakal lah, potong lain ke apa kan. Lepas tu kita dapat ada pakcik, nanti akan cakap macam-macam pakcik tu dengar. Padahal pakcik tak dengar pun. Pakcik, minta maaf pakcik, saya ni nak laju sebab saya nak kerja. Akak sampai tak begitu. Pakcik minta maaf tau, saya nak kerja. Akak macam tu. Akak ada benda tu. Ada satu perasaan. Akak rasa apa? Akak rasa puas. Akak puas akak dapat cakap benda tu. Ada benda tu. Lepas tu, itu antara perangai yang kita rasa. Rupanya bila kita cakap orang, Kak aku macam tu. Tak takut lah. Maknanya ada orang begitu. Ini akak pernah cerita kat siapa-siapa? Akak tak ingat akak ada cerita ke tidak. Akak rasa mungkin panggil pelik yang akak orang tak tahu yang bercakap seorang. Akak tak kasih. Sebab tu akak kalau tengok jalan orang cakap, akak tak pernah kata dia gila. Akak atau orang kata dia berzikir, kita tahu kan. Itu akak. Lepas tu ada satu panggil pelik, arwah mak kakak, arwah kakak akak kata memang tak ada orang buat lah Liza.
Akak rasa ini akak tak cerita dengan orang. Akak rasa akak tak cerita. Okay. Akak tak cerita. Tapi akak dulu terlalu sayang semua barang. Sampai hari ni, sampai anak-anak akak aku nak buang barang, kau jangan tunjuk ibu. Nanti ibu simpan, nanti nak pakai. Padahal tak pakai pun. Akak memang suka khazanah lama-lama yang tak pakai dah. Ya, skrip lama tu kau nak buat galeri. Tapi hari ni akak dah mula sedikit lah macam tak pakai. Kau Nakib. Tapi tanya, Nakib nak buang tak? Buang lah bu. Sekejap boleh tak tepi? Tak tepi dulu. Tak tepi dulu. Sebab akak rasa macam nak membuang tu satu perkara. Perkataan membuang ni macam ni, begini. Contoh dulu kakak arwah bapak kakak kerja station master bas Srijaya lah. Kakak memang naik bas free. Okay. Memang free Tapi kadang-kadang kita naik bas Tong Hong apa tak ingat lah apa Hong Hong lah dulu Kita ada tiket tau. Percaya tak akak cakap itu tiket tiket kulit kuaci, kacang, coklat. You percaya tak kalau akak cakap kalau tiket bas okey lah, logik lah. Okay. Aku takkan buang aku akan lipat kecil-kecil simpan dalam lemari, simpan bawah laci. Itu tiket. Okey. Coklat, kalau akak suka coklat tu kau lipat kat bengkok dan kertas kat simpan tak buang. Kulit koci berbuntil-buntil. Lepas akak makan, arwah mak akak dah tak ada, kakak akak semua wujud hidup lagi ni. Kakak takkan buang Amirul. Kakak masuk, dulu akak ada bilik sendiri kan, bilik orang kampung kat Keramat. Walaupun kampung Keramat tapi bandar kampung Keramat, rapi rumah papan. Saya atas papan bawah kayu. Atas bawah batu atas kayu, rumah Keramat. Kalau orang ke Keramat orang tahulah, orang Keramat kampung Datuk Keramat orang tahulah. Kakak ada bilik kat bawah kayu, bilik akak lah. Kalau dulu kalau aku orang kaya, aku simpan duit cash ku atas. Tak Amirul. Kulit-kulit koci, kulit-kulit kacang kat dah makan. Sebab aku kata, aku dah makan tak aku nak buang kau. Pelik tak? Ini rasa akak tak share dengan semua orang lah akak rasa. Kalau kita ke kawan yang mak akak tu panggil akak pelik. Pelik ni memang bila kata semua ada cerita Kadang-kadang akak selalu merasakan diri akak ni tak sama dengan orang lain. Itu belum cerita pasal kehidupan yang akak tak sama dengan perempuan lain. Belum cerita lagi. Ini memang rare tapi kawan-kawan rapat tahu. Okey, berbalik kepada buang tu sebab akak rasa macam kesiannya kau. Masa aku ada duit aku beli kau, aku nak makan kau, kuaci ke kacang. Aku suka makan kuaci, suka makan kuaci kacang-kacang suka. Aku takkan buang dia, Amirul. Kulit kuaci tu akak simpan dalam botol, akak ikat, akak simpan, akak berbuntil-buntil itu akak. Sampai sekarang? Tu dulu kita cerita masa kita sekolah. Okay. Tapi apa nak cakap, bila akak fikir balik pelik-pelik akak tu, akak bawa pelik ke sampai hari ni. Sebab tu nak buang barang, aku tak akan buang, akak susah nak buang barang. Kecuali macam memang dah lekit-lekit tu buang lah. Tapi akak nak cakap dulu satu ketika akak ada satu PL yang akak rasa tak ada semua orang sama ada benda tu. Lepas tu Mira percaya tak kalau akak cakap, ini ramai yang tahu dah, tapi dah bukan. Pasal dulu kehidupan akak rasa susah ni jadi aku ni. Dulu arwah suami lah kan. Kakak tak macam mak orang lain tau. Dulu kadang-kadang kita rasa macam sedih tau. Sedih sebab kita fikir macam aku ni tak sama macam mak orang lain. Anak-anak aku kesian tak dapat mak macam mana mak orang lain. Ni akak cakap benda yang satu ketika. Kakak tak masak tak Mirul? Nasi pun akak tak pernah masak. Akak dulu, tak masak sebab akak tak pandai. Masa ni dulu mana? Masa kita baru kahwin, arwah suami selalu cakap dengan orang. Itu saya kata bila kita dalam proses akak selit pasal kehidupan akak kan. Bila kita jumpa dengan kawan dia kata, aku punya bini masak sedap. Masa tu akak rasa ya Allah. Walaupun masa kita kan ada pertingkahan dalam kehidupan kita berumah tangga. Dalam rumah tangga biasa. Baik tetap baik dah. Tapi bila dah kehilangan, kita akan fikir baik je. Itu akak lah. Betul. Sebab tu kadang kita selalu nasihatkan orang, laki bini ke apa benda bergaduh, ke tak bercerai-berai ke. Memang tak ada. Kalau boleh jangan bercerai. Kalau boleh jangan bercerai. Kalau boleh jangan bercerai. Kadang kita rasa macam, kau tak rasa apa kau rasa. Akak selalu balik pada kisah tu lah. Akak suka kisah Asia dengan Firaun. Ini contoh lah kita selit. So bila akak nak kata diri akak, tapi anak-anak akak, masa akak contoh, kita boleh sebut Maggi ke? Boleh. Contoh kalau akak tiba-tiba nak masak Maggi. Anak-anak akak, sebab akak duduk jauh, akak duduk sendiri tau. Anak-anak kat Johor dengan bapak. Akak bekerja sendiri. Akak seorang. Duduk kadang-kadang akak duduk dengan kakak, dengan mak akak. Masa akak... Ni berapa tahun yang lepas? About 15 years back. 15 years back, okay. 20 years back. Sebab akak kan on off. Kakak berpisah dengan abang arwah 2014 kita dah cara legal. Tapi before that kakak dah 10 years duduk sendiri. Yang orang tak tahu sebab akak tak suka berkongsi so, ni tak apa tangga. Tapi tak apa ke? Sebab orang dah tahu dah lepas. Akak pernah cerita yang dulu kita begini-gini Okay. Apa yang akak nak cakap?
bila akak balik, akak masa sekali bila akak balik KL, bila balik akak dua anak-anak Johor, akak akan beli biskut masa tu yang popular Garrett, famous Amos tu memang akak akan beli. Akak dengan anak, rezeki akak ni luar biasa lah Allah bagi. Allah bagi akak luar biasa. Tak pernah lagi lah rasa akak sampai hari ni tak pernah tak makan. Maksudnya bila akak fikir pasal kehidupan akak yang tak perfect ni, akak rasa Allah tu maha baik lah. Allah kan kelebihan masing-masing, ada lebih ni, orang ni kurang ni, orang lebih kan. So akak akan beli macam-macam. Lepas tu kan tiba-tiba nak masak Maggi je kot Amirul. Anak-anak akak kan, bu, sedapnya Maggi bu masak. Contoh. Lepas tu anak akak suka makan rojak. Akak belajar, tapi belajar. Akak belajar buat kuah rojak. Tapi akak dulu kalau kenal tak Zaibo. Pernah tak kenal Zaibo? Yeah. Dia memang masak tapi dia akan maki akak dulu lah. Buat akak minta resipi kan. Bang, anak nak makan kau memang dia maki aku lah. Yeah. Apa kau nak ni? Akak belajar Amirul. Akak belajar buat karamel sebab anak-anak suka. So, benda-benda macam tu, ada satu kawan kata, Zang, kau kena masak, besok kalau kau tak ni kau akan rugi. Itu akak kata, kehidupan akak ni, kalau akak pernah cerita dengan ni, Isai kenal Isai? Sebab masa tu akak tak malu dah, dulu malu nak cerita masak. Kak, kau punya kehidupan ni rare lah kak. Dia pernah declare akak hidup akak ni rare. Sebab orang nampak akak perfect. Macam contoh akak berlakon-berlakon kan, akak masak itu masak ini. Akak pernah orang DM akak kan, cerita-cerita 7 hari tu akak masak mi kari lah, kari pap lah, laksa lah, kuih samprit lah. Kak boleh tak bagi resipi? Aku berlakon kot. Aku berlakon like real one. Aku berlakon. Tapi kadang-kadang kak je kan, Didik buka gas pun tak tahu Amirul. Ni tak malu kat cerita. Budak perap yang kena buka gas. Tapi aku takut meletup. So kita biasa. Tapi bila kita berlakon, sebab itu kita kata kehidupan kita ni surface saja. Berbalik kepada orang nampak kita macam like perfect one. Tapi anak-anak tetap mengambil kita perfect. Tapi untuk kakak terlalu merasakan diri kakak tak mak yang tidak perfect. Yang tidak buat macam mana mak orang lain buat. Itu yang akak rasa kesian dekat anak dia, orang tak dapat macam mana mak orang lain. Dulu. Okay. Tetapi bila kita dah kembali ke zaman ini, ya Allah, aku ada kelebihan aku yang Allah bagi. Orang lain ada kelebihan lain. Sebab benda tu bukan minta, bukan kita nak. Kita pun nak, tapi memang tak ke arah tu. Tapi percaya tak Miru, ayah ni dapat banyak program memasak. Memasak tau, belajar, pergi makan kawan. Boleh je. Okey je. Itulah maksud akak tadi, kalau nak kata kehidupan yang manusia ada penceritaan ni, kakak gitulah kehidupan akak. Kalau akak tanya saya, Allah bagi kita balance, hidup kita balance. Kan akak nampak benda tu sebagai satu mungkin kelemahan. Masa tu. Sebab akak tak boleh memasak. Akak tengok orang lain, oh dia ni pandai masak. Akak compare masak dengan masak. Akak tak pandai, dia pandai. Tapi akak tak nampak yang kelemahan dia yang lain yang Allah bagi untuk balancekan dia punya life. And akak tak nampak benda tu. Sama juga orang tak nampak akak kelemahan akak yang dengan kelebihan akak. Tapi kalau akak tanya saya, Allah ciptakan manusia ni perfect. Kalau akak tanya saya lah, kita perfect. Kita perfect, manusia yang sempurna. Sebab tu Allah wujudkan baik, buruk, syurga, lelaki, neraka, perempuan, syurga, neraka. Yes. So balance benda tu. So saya tak nampak benda tu. Kalau akak kata benda tu sebagai akak malu ke apa ke, dulu saya ini cerita dulu kan. Masa tu kalau akak kata malu ke apa ke, kalau saya tak rasa benda tu sesuatu benda yang patut malu lah. Saya rasa mungkin ada attitude yang yelah benda tu satu aib ni cerita kan, sebab orang lama dulu kan. Dulu aib. Memang Allah pun tak bagi tu ke aib kan. Tapi akak dah tak anggap itu aib. Dulu aib lah sebab tu. Tapi akak sekarang ni aib. Akak secang akak bangga dengan dia akak. Bangga dengan anak-anak akak. Sebab akak dah nampak dah, mungkin akak dah nampak ada kelebihan aku yang lain sebenarnya Allah bagi. Amirul, is it gitu? Ya, lagi satu Amirul. Allah bagi akak kejaya yang contoh arwah suami akak caterer. Yang memang balik rumah orang terhidang. Orang gajak, ambil pembantu akak macam adik akak tak panggil orang gajak. Adik dah macam adik dah sekarang ni. Akak anggap dia adik macam saudara akak. Sampai sekarang akak tak bayar gaji dia. Tapi bila akak balik rumah anak akak, dia buat akak macam bos lama dia. Dia tu tak hidangkan akak, jaga kebajikan akak. Lepas tu lagi satu Amirul, masa zaman PKP, order je kan, betul tak? Lepas tu Allah wujud pula sekarang ni, ada Grab, ada apa, Panda, order je. Oh ni iklan ni tak payah. Tak maksudnya. Dan kejaya akak pun Amirul, dia set, apa aku tak ada, daripada pagi sampai ke siapa orang siapkan makan, apa nak? Tak ada pula bila kita tak masak tu, kita ke bulu, tak ada. Dan zaman sekarang akak rasa orang pandai masak pun order makan.
Jadi akak rasa Allah kata kau diam. Allah kata kau diam. Aku tahu aku nak atur hidup kau. Itu akak pegang. Ya Kak. Akak percaya kau duduk diam, aku nak atur hidup kau. Ya Kak. Yes. Itu satu perkataan yang tepat agak. Baru saya rasa yes. Benda tu. Yes. Hui, best agak akak bercerita. Kalau Isai kata akak seorang yang rare, kisah akak rare, saya boleh akui benda tu. Saya tak pernah dengar benda Kita ni. yang simpan kulit kacang, kulit kuaci kan. Itu pelik tu Kak. Kalau kata barang lama, contoh macam Antik, tembaga ke benda-benda kerusi, yang macam tu. meja. Yes. Okay, ni makanan dek. Aku cakap dengan kau. Kulit kuaci. So yang ni saya akan keluarkan dekat TikTok. Okey je. Liza Abdullah simpan kulit kuaci. Ya, kulit kuaci, kulit coklat, tiket bas. Sebab itulah perkataan kacang lupakan kulit tu kakak pegang. Kacang jangan lupa kacang lupakan kulit kakak tak apa ni itu panggil pepatah kita panggil apa? Seerti peribahasa. Sorry. Peribahasa. I tidak lupakan apa lagi orang buat baik dengan I. Orang buat jahat pun aku cari. Orang buat jahat dengan akak, contoh akak tahu dia buat jahat, aku akan cari dia Mirul. Untuk? Contoh akak ada kisah. Kisah awal-awal ni kisah boleh sempat ke lagi? Boleh cakap? Sempat Kak. 4 jam Biar madam aku tunggu aku, bos aku lama tunggu Tak aku. apa. Bos boleh tunggu bos ya. Okay, contoh Kita ada madam juga kat sini. masa kita baru awal-awal berlakon, ada satu hamba Allah, dia tak kenal kita. Kita baru sama meniti. Kita dengan cerita tak baik. Yang engkau dengan Liza Abdullah tu kau jangan rapat dengan dia lah. Dia bukan gini-gini, dia gini-gini ni. Dalam hati I kan, aku tak kenal kau. Aku tak pernah rapat dengan kau. Aku tak pernah. Ni kita cerita dulu. Cerita dulu. Belas tahun lepas juga. 10 tahun. 10 10 tahun. tahun. Masa awal masa akak kan dah 600 tahun sekarang. Umur akak dah 600 lebih tahun. Okay. Masa akak baru berlakon tu 17 ke 18. Bayang kat 21 je tu So kita pergi fun fair, kita pergi syuting, kita pergi event sama-sama. Masa kita panggil tu fun fair, expo, event macam tu lah. Lepas tu aku tak, dia pun sama-sama naik. Lepas tu bukan sama naik, masa sama involve dalam industri sama. So tiba-tiba dia macam tak suka dia cakap dengan kawan baik I. Dia cakap, aku sorry aku tak suka lah dengan Liza Abdullah tu. Contoh. Hati akak kan, aku tak kenal kau, aku tak pernah keluar dengan kau. Tapi percaya tak Mirul, akak cari dia. Cari dia sebab perkataan ni sangat relevan, tak kenal maka tak cinta. Okay. Akak baik dengan dia, akak campur dengan dia, akak beradi diri akak. Wallahi demi Allah sampai sekarang jadi kawan baik akak. Ya, yang sentiasa, babe kau kena babe kau makan. Sebab akak percaya. Itu yang buat jahat pun, orang jahat dengan akak pun aku akan cari orang tu untuk bagi tahu yang kau tak kenal aku ni. Unless kawan baik kita yang dah kenal kita buat silapan. Kadang kita buat silap, kita tak sedar. Itu yes, itu memang salah kita sebab kita dah kenal dia. Kita dah kenal, dah keluar, dah makan, dah jalan gini-gini. Tiba-tiba dia ada kecil hati dengan kita. Salah kita. Sebab mungkin kita mengecil hati dengan kita tanpa kita sedar. Kita jangan ingat bila kita buat tu orang tak cakap kita tu, kita ingat kita betul, salah. So kakak pegang pada prinsip tu, akak akan cari akak kalau kawan baik, kawan akak cari, akak sayang kawan Tamirul. Akak akan jumpa, akak minta maaf, akak akan cakap nak lah jangan. Akak nak baik balik. Itu akak punya prinsip, akak sayang sangat. Sebab tu apa kulit kacang aku buang, kulit kacang aku simpan, apa tadi kawan. Akak akan cari Amirul. Ini orang kata bila orang baling dekat kita tahi, kita takkan kena baling bunga. Kita baling bunga, tapi jangan lupa Kak. Insya-Allah. Dengan jangan lupa bunga baling dengan pasu sekali. Itu tak boleh. Tapi akak tak ada lah. Itu man tu. Kakak tak ada benda tu lah apa ni Amirul. Kakak macam tak tahulah, akak bersyukur pada Allah lah. Hati akak ni ada satu benda yang macam kadang kita marah, contoh kadang anak akak against akak, anak akak selalu marah akak. Contoh Amirul, kes ni sangat sensitif lah. Contoh macam kes kita tengok pesalah-pesalah Juvana, bakar rumah, bakar madrasah, bakar itu, adalah benda kejahatan. Akak akan ada rasa macam kesiannya doakan anak-anak kan, ibu tahu tak gini-gini, anak-anak akak selalu against akak. Ibu tahu tak, itu balasan. Tapi I tak boleh lah Mirul. I selalu beranggap macam kesiannya dia. I macam tu. Sekarang kan macam-macam isu kan. Macam-macam isu sekarang kita tengok. Kakak sedih tau macam kita tengok macam orang-orang tua kan, pakcik-pakcik. Ada kes keluar berita kan, buat benda tak baik pada anak cucu. Memang kesalahan dia besar. Tapi kakak tak ada rasa simpati sebab faham tak kenapa jadi macam tu. Sebab tu bila jadi macam ni, akak pernah dengar satu ceramah. Sebenarnya sebagai seorang Islam,
contoh kita dengar seorang perkara dijatuhi hukuman sekian nombor gol anak. Kita kena doakan dia. Kita jangan maki hamun dia. Kita doa semoga dia dapat hidayah gini. Supaya rasa macam I patut tak biadi, I tak ada lawyer, I tak boleh hakim, I tak boleh ada orang sorry to say yang MPPJ apa pun yang meniaga-meniaga tepi jalan tu, yang sorry minta maaf minta maaf JPJ ke apa benda, MPPJ ke, itu tugas orang, itu undang-undang yang tak ada lesen, akak tak boleh. Jangan tangkap dia orang boleh tak? Akak macam tu, akak ada benda macam kesiannya dia nak menangga kod, itu akak tak boleh benda, akak terlalu emosi dalam diri akak kan tengok balik kesiannya dia. Contoh kan, dia itulah agaknya duit yang dia nak makan untuk anak, tu akak. So akak tak boleh kerja-kerja yang macam keras-keras, akak tak boleh. So memang daripada dulu lah. Daripada dulu. Perasaan tu akak ada. Memang daripada akak tak boleh. Okay. Is it perasaan akak wujud benda ni disebabkan oleh watak-watak yang akak lakonkan? Ada tak efek akak? Itu berlakon tau Amirul. Berlakon tu memang kita tahu skrip dapat, memang itu penceritaan dia. Tetapi bila akak berlakon cerita tak, akak akan istighfar dan dia Auzubillahi zalik. Tadi akak ada sempat tapi tak sempat. Dulu masa akak berlakon macam tu, akak tengok macam watak akak bawa tu. Takkan lah. Dulu kita muda-muda. Masa akak cakap kita macam setan geng kita. Jadi geng kita tak ada rasa. Macam takkan kot. Macam contoh. Sekali bila akak semakin dewasa, semakin ni, bila skrip akak dapat, ya Allah, rupanya cerita tu wujud Amirul, yang kakak-kakak berlakon macam tu. Yalah kau berlakon macam tu tak? Ya tidak. Rupanya bila kak tanya sikit writer, kak ini ada cerita betul. Yang mak mentua bully sampai to the max. Yang sampai bapak bully sampai to the max. Yang buang anak, buang itu. Rupanya benda tu wujud. Benda tu memang berlaku. So akak rasa bila kata kalau watak kita, memang kakak na'udzubillah, yang akak kalau buat watak jahat, akak akan istighfar, minta Allah, ya Allah jauhkan aku daripada gini-gini. Akak selalu cakap, setiap kali akak masuk set, akak akan doa supaya jangan terjadi pada keluarga akak, anak-anak akak, keturunan akak pegang. Amin. Itu penceritaan yang menjadi contoh. Sebab kena fikir akhirnya kau akan dapat balasan. Tetapi Allah baik kot. Engkau cakap je besok kat penjara dia masuk, entah dia punya kebaikan, dia punya baik lebih baik daripada yang kita rasa kita baik. So akak tak pernah nak rasa siapa pun di dunia ini, hanya syirik saja Allah kata. Sedangkan ada yang kita dengarkan kisah pembunuh 100 orang, 99 dah bunuh orang dah. Bunuh tau. Hanya kerana dia insaf, dia nak buat baik, Allah masukkan dia dalam syurga, Allah terima dia. So kita siapa? So bila kata kehidupan kita ni, bila ada cerita, kadang kakak ni anxiety jugalah. Tak boleh tengok perang-perang Palestin, akak tak boleh tengok. Akak tak boleh tengok. Akak tu tengok malam, akak akan fikir macam ni. Ini akak tak cerita lagi contoh-contoh kalau anak akak kalau anak kita ke kawan ke, kak depan tu adik si, ataupun tutup mata buat adik si, akak tutup. Akak tak boleh tengok. Sebab kenapa Amirul? Contoh kalau akak ternampak, tiba-tiba akak nampak ada perempuan terbaring, akak akan fikir, rumah dia kat mana? Dia kerja apa? Anak dia siapa? Akak dalam akak fikir. Akak tak boleh tidur malam. Sebab dulu ada kawan akak seorang, arwah dah. Dia kata engkau ni, aku kata engkau. Sebab dia mengenali akak. Dulu masa kita tak ada map, tak ada web, tak ada Waze, tak ada apa, nak pergi syuting, dia akan bawa akak pergi location. Liza, besok syuting location kau kat sini. Sebab akak tak nak PM akan cari. Dia pernah kata, Liza, aku rasa kau ni macam ni. Kau tidur malam, kau tidur kat bantal. Dia cakap tau akak, arwah kawan akak, arwah hari Khamis. Dulu pelakon nyanyi Al-Fatihah. Syurgalah tempat dia. Amin. Dia kata, Liza, kau ni aku setan, kau tidur malam, kau tidur kat bantal ni. Masa kau tidur bantal, kau akan cakap, bantal-bantal, kau daripada Kekabu kan? Kekabu ni pokok dia dekat mana? Siapa owner pokok ni? Aku rasa pokok, kawan akak describe dia akak gitu. Dia describe akak. Kau ni aku rasa kau tidur malam, bantal kau fikir sampai Kekabu tu siapa tanam, pokok kat mana, siapa Pak Haji tu orang mana? Dia kata akak gitu. Itu akak Amirul. Akak overthinking. Akak pernah rasa penat tak? Penat kan? Penat. Akak cuba away tak daripada tu? Akak cuba tak untuk tak berfikir? Okey, sebab tu orang semua cakap, engkau pun nak fikir. Satu ketika, belas tahun dulu, akak pernah tak tidur malam. Akak tak malu nak cakap, akak sambil ambil pil untuk insomnia, macam insomnia. Teruk insomnia, lebih teruk insomnia. Sampai makan ubat tidur pun akak tak boleh tidur. Akak pernah about 20 years back. Kakak cakap pasal chat kan, diagnose. Orang pernah ambil satu kan, kadang dia ambil rambut kita ada. Ini akak tak cerita dengan orang. Ini akak dia ambil rambut akak, dia ada macam biji apa, I don't know orang yang hebat lah tahu. Dia kata akak ada masalah benda tu. Fikiran akak ni terlalu banyak fikir. Bila banyak fikir, kita susah nak tidur. Sebab tu kejayaan akak ni membantu akak.
bila kita bekerja, otak kita divert ke benda lain. Yeah. Watak kita kerja di orang lain. Kita masuk watak kita. So kalau akak kerja pagi, contoh lepas subuh akak gerak, balik rumah akak boleh tidur. Sebab fikiran akak dah masuk benda lain. Dia jangan tak masuk. Dia akan fikir benda lain. So akak tak boleh tak bekerja? Tak boleh tak bekerja. Aku fikir pasal kerja orang lain. Banyak akak cakap ni banyak. Tapi apa yang cakap Mirul, ada benda yang akak share, akak tak share dengan semua orang. Banyak yang eksklusif kat sini. Oh ya. Terima kasih Kak. Tapi saya kagum dengan akak punya sikap. Bukan senang untuk sentiasa fikirkan orang lain. Akak pernah tak, itu saya nak tanya tu, bila akak sentiasa fikirkan orang lain, diri akak macam mana? Anak-anak yang selalu marah. Ibu, kenapa ibu nak fikir? Kenapa ibu nak fikir orang tu? Kenapa kadang-kadang orang yang akak fikir tu ada orang yang menanyakan akak. Itulah yang tadi tu, bila ada orang kutuk akak kat belakang, akak tetap datang dekat dia. Itu tak kita lagi pasal even aniaya tu? Investment ke, kena tipu. Aniaya, ya, okey. Inaya, tapi akak baik. Sebab akak fikir, dia bukan sengaja kot. Ni ujian kita kot. Ni dengan investment ni kita dia macam ni kot. Akak macam tu. Bukan rezeki kita kot. Itu rezeki Allah lah. Kata kau ada lah. Akak kan ni. Itulah agaknya duit tu kau tak bayar zakat kot. Duit kau gini kot. Akak macam tu. Kalau kau dapat kau belagat kot. Akak macam tu. Akak nak jadi supaya akak baik balik. Akak baik dengan semua orang yang akak pernah berniaga ke, akak pernah invest ke. Baik. Akak takkan jadi musuh. Sebab Amirul, contohlah satu ketika banyak pelaburan yang scam. Dulu scammer, perkataan scammer wujud sekarang. Dulu scammer dah wujud dah, tapi perkataan scammer tu tak ada masa tu. Apa invest akak tak masuk Amirul. MLM, apa benda semua segala MLM tak semua masuk. pun masuk. Orang kata kaya hari ni minggu depan kaya aku masuk Amirul, aku gini-gini. Akak berpegang. Semua yang akak masuk, semua tu kawan akak. Kenapa contoh kita masuk, kita dapat duit, kita best, kita gini, kita cakap terima kasih pun. Yang kau masuk kau kena tipu. Kau nak marah dia kenapa? Kau pun sama tu, kata bodoh. Dah kena dah pembohong dengan pembohong. Contoh. So akak pegang benda tu Amirul. Akak pegang pada benda tu. Dan lepas tu akak pegang sampai hari ni, semua tu bukan kita. Itu bukan duit kita, bukan rezeki kita. Itu bukan kita punya. Bukan ATM tu pun sementara je. Bukan kita punya. Allah bagi kita pinjam, dapat payment Payment ni bukan kita punya. Ni kejap lagi nak kena bayar tu bukan. Yang sedekah yang macam yang kita tak itu akak terlalu pegang pada tu Amirul. Sedekah, zakat, infak, walaupun 5% walaupun 10%. Itu akak rasa. Itu yang kita. So kita nak hidup kat sana tu je. Itu saja yang tak ada hak je, Kak, ya? Tidak ada hak kita tidak langsung. Itu. Saya kagum Kak. Allah, masya-Allah, tabarakallah. Saya kagum dengan akak punya pemikiran, cara akak. Best. Alhamdulillah. Best. Saya rasa saya banyak dapat daripada akak. Kak. Okey. Saya nak masuk sikit dekat part ialah sebagai artis. And saya tak nafikan. Sebenarnya saya tak nak pun masuk part ni. Tapi just saya nak tahu macam mana akak handle dengan situasi yang haters. Sebab akak orang yang baik. Tak kata baik. Baik tu milik Allah. Bukan. Cuba nak dia baik. Tapi Kak, manusia tu memang baik. Cuba fitrah manusia memang baik. Tapi kalau terus nak kata kakak ni memang baik atau I ni baik, tak nak. I takkan declare. I takkan akak tak perlu declare. Saya sebab yang cakap. kataan baik tu hak milik Allah. Okay. Akak orang yang sentiasa daripada penceritaan akak tu, akak sentiasa fikir orang lain. Akak akan fikir one step ahead untuk fikirkan sian dia ni, sian dia ni. Tapi dalam masa yang sama, akak terima hujatan, ada akak terima ni. Of course, dari segi akak punya lakonan ke, kehidupan akak ke, even akak cakap tadi tu, akak bercerita yang orang tak kenal aku pun, kau tak rapat dengan aku pun, kau sibuk hal aku buat apa. So even yang macam tu pun, macam mana akak handle situasi yang dengan orang-orang yang macam ni akak? Okay, dulu-dulu kita tak ada social media kan? Dulu okay. Bukan kita akak. Kau orang muda, kau orang tua. Okay. Kakak setiap kali nak buat benda, ini akak pernah share. Akak selalu fikir mak bapak akak. Akak ni orang KL tau. Jealous tau dengan orang duduk Kelantan, Perak, Terengganu yang duduk rumah kawan. Kan dulu ada sewa duduk bujang. Jealous. Sebab aku tak bebas. Akak tak bebas tau Amirul. Arwah bapak, mak akak terlalu kontrol akak. Masa ketika tu aku memberontak. Macam kenapa? Tapi bila kita dah semakin begini, bersyukur pada Allah, mak bapak aku kontrol aku dan aku kontrol anak. Akak sampai sekarang nak akak pantau, akak risau dengan benda macam tu kan. Okey, berbalik kepada apa tadi kita punya soalan dah macam apa tu pasal netizen, nak handle benda tu. Okey.
Okey, bila kita bekerja, kita kena terima lah macam bukan tak pernah kena fitnah, bukan tak pernah kena. Akak pernah dulu sebab akak dalam dunia glamour, awal-awal yang kata fitnah, orang kata ada orang bela akak lah, kereta akak orang bayar. Akak pernah. Itu kakak tak boleh tidur malam sebab akak fikir keluarga akak. Akak cari benda, akak jumpa editor, akak cari jumpa tu clearkan benda tu. Benda tak betul. Alat tak betul. Okey. Contoh dulu kakak orang tak tahu pendapatan akak macam mana gini-gini. Akak memang kerja, memang dulu akak ni dalam keluarga kita kadang Allah pilih kita tau. Macam rezeki kita lebih. Akak memang kalau dapat gaji, dapat belanja mak bapak, belanja anak buah, macam seronoknya macam duit aku ni untuk anak buah. Sampai ada anak boleh cari anak buah akak sekarang, Fados Adelina Oh ya. akak dia bukan lakon. Dia ada sakit tapi kat saya mendoakan dia. Okay, amin. Dia kadang-kadang dia update kat dia kata cik, I tak ingat tahu. Dia pencaras sekarang. Dia kata dia ingat lagi cik aku belikan aku buku baju. Kalau orang kata pasal cik aku jawabkan yang bos kata cik aku baik ini. Sebab akak dengan anak buah akak tak menjanjikan tau Amirul. Tapi akak memang kena pastikan kalau akak dapat duit akak akan balik. Orang suka lah akak balik rumah kakak. Orang sukalah. Wah cik ada ni nak makan sedap makan bagi duit belanja semua. Akak suka happykan orang lain. Tapi janji tak? Minta pantang. Kalau kata cik tak ada, aku akan bagi benda tu. Itu anak saudara, itu saudara. Okey, berkenaan dengan haters. Tak kisahlah Mirul. Akak pegang prinsip kalau akak tak buat, akak langsung tak takut. Cuma kalau mesej ataupun komen-komen tu akan mengganggu emosi anak-anak, emosi keluarga akak. Akak ada anak perempuan yang akan fight untuk akak. Akak pernah juga dibantai, dimanipulate oleh satu netizen menggunakan video akak sampai akak keluar melodi, sampai orang cari akak. Anak akak bertindak, dia akan cari orang tu. Ini ada kes lah, nanti kalau dia podcast lagi sekali akak akan cerita kes akak yang podcast guna akak orang nak berniaga gunakan nama akak, gambar akak, video akak. Itu nanti kita cerita sebab ni 4 jam tak habis. Okey, contoh kita post kan. Sebab tu akak cakap akak tidak akan repost benda-benda yang tak pasti. Pasti pun akak tak kongsi kan. So begitu kat cerita-cerita sekarang, cerita artis lah, cerita gini. So kita komen contoh kita syuting dengan dia. Akak pernah agak berlaku yang sekarang ni berlakon dengan orang yang awak tak suka. Orang tak suka di mata engkau, Allah belum tentu lagi Allah tak suka yang kau tak suka ni. Contoh akak berlakon dengan sekian-sekian hamba Allah yang tengah hot sekarang, tengah-tengah tak best ni. Kak minta maaf kak Kak minta maaf kak lama berapa jam memang macam tu, memang kita 8 jam. Okey kak minta maaf saya akan tengok drama kak, saya takkan tengok dia, saya takkan balas. Anak kak cakap jangan balas, saya takkan balas. Saya takkan balas sebab engkau tak suka, engkau tak tahu kisah dia. Contoh hati-hati kau macam-macam bercerai kau, orang tu bercerai kau tak suka, orang tu jadi grup-grup tu berjemaah dia akan cakap akak tahu. Kak kenapa akak nak berlakon dengan gini-gini? Akak takkan balas sebab anak akak dah pesan dah. Okey. Lepas tu contoh orang kita mengelak, sebenarnya betul. Sebenarnya social media kita ni pun kalah kita. Kita yang sebenarnya nak mengeluarkan sesuatu benda tu, kita kena fikir. Adakah bila kita kongsi benda ni, mengundang masyarakat, mengundang orang untuk berjemaah, komen pasal isu tu. Kita kena fikir sebelum kita postkan sesuatu benda. Itu akak lah. Tapi kalau awak tengok akak punya social media, memang tak ada pun kisah kerja je yang akak lah. Sebab kalau repost tu menakutkan, menambahkan, walaupun betul akak takkan repost. Okey contoh. Akak akan cakap terima kasih dekat ni, terima kasih dek, alhamdulillah dek, gini. Tetapi ada ketika ni emosi kita terganggu, anak akak lalu lapisan. Contoh ni emosi lah, contoh akak pelakon Ilah apalah orang ni dah berlakon, dah tua-tua, dah nak mati pun pakai lens contoh. Sebab akak tak pakai. Akak tak pakai lens. Itu akak akan kata, apalah pelakon ni tak relevan dah Assalamualaikum dek, maaf dek nak beritahu tahu, terima kasih tahu Allah bagi ni mata akak mata original. Itu akak akan cakap. Ada sesekali akak cakap, ada masa akak diam. Tapi kalau bentuk lain ke, tak tudung ke ataupun apa saja, akak tak akan jawab. Akak tak akan bagi peluang untuk mereka berjemaah untuk mengatakan benda yang sama. Sebab kadang-kadang kita tengok, bukan kakak tak nafikan Amirul, DM akak tu macam-macam yang negatif-negatif. Na'udzubillah min zalik, budak-budak yang buat nak ajak benda bukan-bukan. Sedih akak delete, akak doa je lah. Semoga mak bapak dia baik. Itu akak. Memang kita tak nafikan benda tu. So kan anak akak pantau. Akak tunjuk, Nakib ni apa? Ni blok je bu, ni blok je bu. So kakak berhadapan ke benda tu. Tapi akak tak risau sebab kita ada hak untuk blok benda tu. Betul. So kalau kata peluang netizen nak bergaduh dengan akak, bukan akak lah orangnya. Kalau akak tengok takut, betul, kalau kita tengok satu ketika akak marah kan kawan akak tahu. Kan ada netizen satu ketika pasal artis tak berduit, tak job tu masa PKP gini-gini kata tak. Akak marahkan kawan akak sebab tak payah layan akak cakap.
Itu akak. So akak selamat di segi macam engkau ketuk lah aku, engkau share lah, engkau ambil lah video. Kerana video lama kita. Oh kata PKP tak ada job tapi shopping kat Pavilion. Itu gambar 5 tahun dulu dia keluarkan. Tapi akak akan betul, Dek, minta maaf ya Dek, itu gambar kita. Itu je akak akan supaya cukup lah. Tapi kalau tak okey, anak perempuan I akan cari diorang. Itu anak perempuan akan fight untuk I. Anak perempuan I satu macam cara dia. Dia jangan kacau mak dia. Lepas tu ada satu lagi statement. Ni statement ni akak nak share pasal akak punya kahwin, pasal pendapat akak pasal kahwin banyak. Akak cakap macam ni, itulah yang sensitive isu ni. Boleh ke lama-lama lagi? Boleh. Ke dah tu dah? Boleh kak. Okay. Contoh pendapat pasal kahwin. Akak pernah keluar statement, Liza Abdullah tak kisah jadi bini nombor 4. Okay. Soalan dia tanya akak cerita bila masa nak menghabiskan akak punya perasaan kehidupan akak, kalau ditakdirkan akak kahwin nombor 1, nombor 2, 3, 4. Akak cakap macam ni. Kita siapa Tahu tak yang kehidupan kita jodoh ajal maut Allah tulis Kahwin 4 ke kahwin 3 ke tak kahwin ke apa tak Allah takdirkan Kalau kuasa kat tangan kita, semua orang jadi baik kot. Semua orang takkan buat benda suka kita, suka hati aku nak baik. Okay. Lepas tu akak cakap sebab tu akak tak pernah mengindahkan isu sangat sensitif pasal penyondol. Isu sangat sensitif. Tapi akak tahu nak bantai lah. Sebenarnya perkataan penyondol pun tak, bagi akak tak cantik. Tak elok. Istilah dia sondol tu salah sangat tau. Kecuali memang betul orang tu ada isteri. Engkau nak sangat suami orang tu. Engkau porak-perandakan rumah tanggung. Kau buat, engkau sihirkan orang tu. Kau gini sampai kau percaya. Itu yes. Itu rasa akak, tapi Allah akan balas. Itu ujian untuk suami itu. Suami itu mengelak-ngelak. Suami dah mengelak dah. Memang tak nak dah, memang tak. Tetapi sihir Allah izinkan kan. Allah izinkan sihir. Sebab percaya pada sihir wajib. Percaya pada sihir wajib. Itu akak tahulah. Betul kan? Percaya wajib. Jadi benda tu berlaku. Jadi bila kita fikir pasal orang tanya kita komen, akak cakap, kita cakap ni general. Siapa kita? Contoh kita katalah, contohlah dalam kehidupan kita ni, kita tak kahwin, tiba-tiba ada satu hamba Allah lelaki. Dia kata, saya nikah, ada orang nak gunakan akak dengan, contohlah kahwin. Dia dah ada bini pertama, bini sakit kedua. Bini kedua dia gini, bini ketiga. Tiba-tiba dia jumpa akak. Akak nak tak kalau kahwin nombor 4 gini-gini. Siapa dia? Lelaki tu tahu, bini-bini dia pun tahu gini-gini. Tak salah kot. Sebab kita dah tua ni, apa kita nak dalam kehidupan kita? Sex is not, bukan pasal kehidupan seks lagi. It's companion akak cakap. Kita tak tahu. Sebab tu akak tak pernah menyalahkan mak bapak orang kahwin 70 ke 80 tahun. Anak-anak kena mengizinkan. Sebab anak-anak sekadar masa kita ini dia boleh ke sama kita hidup tidur sampai ke amin tidur dengan kita. Maksudnya dia pun ada keluarga kita. Dia nanti so akak kalau orang kata pasal 78 akak okey. So akak je pendapat akak boleh tak kisah. Keluar isu. Liza Abdullah sanggup jadi bini nombor 4. Anak akak sudah mengamuk. Ibu, kenapa ibu buat statement macam ni? Ibu gini. Tapi akak nak dia orang keluarkan statement yang setelah tajuk. Sebelum tu orang tak tajuk. Tapi anak akak buat, cari sampai tarik berita. Itulah dia kisah dia kalau nak cakap pasal pendapat akak. Subhanallah. Akak, last lah. Okay. Sure last Sure. Dah penat dah kat tangan dia dah lenguh dah tu. Tunggu akak bercakap 4 jam Last. Okay. Last. Okay, dalam life akak dalam kehidupan akak daripada dulu, start daripada lepas SPM akak dah start berlakon. Itu semua saya dah tahu dah cerita. Apa yang akak cerita yang ni saya betul totally saya tak pernah tahu. So ini sesuatu yang baru untuk saya. And even akak pernah ada cakap tadi akak tak bercerita dekat orang lain. So ni mungkin something new lah untuk orang lain tahu kan. Okay, dalam kehidupan akak daripada dulu berlakonnya and akak melalui fasa TV hitam putih sampai warna, daripada tak ada media sosial tapi akak masih lagi relevan dalam media sosial sekarang ni, yang ada media sosial pun akak masih lagi bertahan sekarang. Dalam kehidupan akak selama ni, apa yang akak paling menyesal kak? Oh tidak. Yang pernah yang terlintas kepada akak. Kalaulah macam ni. Kalau boleh kita menyesal. Tapi kadang orang cakap, okey macam satu, kalau kata dilahirkan semula kau nak jadi siapa, aku akan ada diri akak juga. Akak tetap nak jadi diri akak. Sebab akak bersyukur dengan apa yang berlaku dalam kehidupan akak dulu, inilah akak sekarang. Akak takkan rasa menyesal. Sebab frasa tu kan kita dah kata, Allah dah tulis skrip untuk kita. So nak kata menyesal tak nak, cuma kalau boleh yang segala keburukan yang pernah akak buat dulu, akak nak buang lah. Itu kita tak nak lah. Anak-anak nak bagi kasih sayang sepenuh. Sebab dulu akak kan kerja kat KL. Anak-anak kita tak jaga. Kita serah pada pembantu kita. So lahir, berapa bulan akak dah kerja.
So kakak kata hidup akak kan tak sama macam mak orang lain. Tapi kalau macam kata penyesalan tu, kita kalau boleh rumah tangga pun kalau kita tak nak bercerai baik, tak nak bercerai baik, tapi pun dah tertulis kan. Kalau nak kata menyesal benda yang tak baik tu, memang kita menyesal lah. Kenapa lah aku macam ni, kenapa lah aku macam ni, kenapa aku tak macam ni. Itu benda yang negatif lah kak rasa. Dalam hidup kita hanya kita saja yang tahu. Tetapi bila kita kaji balik, sebenarnya negatif itu yang membuat aku jadi positif sekarang. Akak pegang itu. Betul. Itu life perjalanan kan. Perjalanan kehidupan akak yang apa yang membentuk akak sekarang. Sebab tu orang kata jangan tengok pada past, tengoklah pada present sekarang ni. Kan apa yang sekarang, apa perakhiran tu nanti. So itu saya menghormati akak punya ni. Dan kita pun akhir zaman dah. Akhir zaman. Akak selalu cakap macam ni. Buat baik je lah. Buat baik dengan Allah. Selagi ada peluang. Sentiasa dengan Allah. Ya Allah, akak memang doa yang tu memang akak sentiasa terapkan. Doa kita kan doa baik. Aku nak dia orang baik, aku nak buat kebaikan. Baik je lah. Itu akak minta sangat pada Allah. Ni satu hati. Itu akak cakap, itu doa akak yang akhir ni. Ya Allah, terima kasih Allah. Dulu masa aku kecil, masa aku remaja, engkau dah bagi aku seketul hati. Aku percaya di ketika itu hati aku sangat bersih. Tetapi setelah aku melalui frasa-frasa hidup, hati aku jadi kotor hitam. Sekarang Allah, aku nak kembalikan hatiku yang kotor ini. Kau ambillah balik. Kau ambil balik hati, kau bersihkan hatiku. Dan aku nak hati aku yang dulu. Itu akan minta pada Allah. Sebab akan nak bersihkan hati. Sebab dia bermula pada hati. Kadang-kadang kita ada rasa juga, perasaan macam mencemburui, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. So benda tu akan nak bersihkan hati akak tu. Akan nak Allah bagi akak hati yang bersih. Yang mana masa kita lahir dulu hati Allah bagi sangat bersih. So akak nak itu. Kalau nak hati itu yang menyesal, hati itu akan nak kembali. Subhanallah. Kak Liza Abdullah. Ya Allah Akbar. Kak, terima kasih banyak-banyak. Subhanallah. Tak nak sedih-sedih. Kita bulan Ramadan. So akak, saya happy akak dapat share satu kehidupan yang tak pernah saya dapat daripada kebanyakan podcast sebelum-sebelum ni. Setiap podcast saya, semua tetamu special. Semua ada cerita masing-masing. And apa yang cerita yang sebelum ni yang saya dapat, saya tak pernah dapat lagi. Apa yang akak kongsi kepada saya tak pernah dapat sebelum ni. So terima kasih banyak-banyak Kak. Dah bersama dengan saya, sudi terima juga podcast yang tak seberapa. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Akak tetap sampai Allah, walaupun lewat. Yang tu antara kita je lah Kak. Itu antara kita je lah. Aib. Itu antara kita je. So benda macam ni. And saya rasa walaupun akak cakap tadi akak lambat ke, saya rasa berbaloi. Saya menunggu, saya sabar, saya menunggu. Rupanya Allah nak bagi satu penceritaan yang emas untuk saya. Sabar tu nikmat. Sabar itu nikmat. Ya. Saya pun percaya mungkin ada mereka yang dekat luar sana pada awalnya walaupun akak bercerita kejap sana. Banyak benda sebab banyak benda nak bagi. Ya. That's why saya kata mungkin ni cara akak untuk akak releasekan apa yang akak nak ni, and mungkin cara akak ini akak nak share dengan orang. Kan bila kita ada problem, kita need someone. Ya betul, kita tak nafikan. Memang kita perlukan Allah. Kita perlukan Allah. Tapi kita need someone untuk kita bercerita. Bercerita bukan buka aib kan? Bukan buka aib. Tak, bercerita. So ada benda. Bila kita dah bercerita, kita akan lega. InsyaAllah kita akan lega. So itu yang saya nampak pada akak. So that's why saya biar je akak untuk akak bercerita tentang apa. And tapi miraculously saya dapat emas daripada penceritaan akak tu. Alhamdulillah. Saya secara peribadi saya puas hati. Tak kisahlah orang nak tengok podcast ni, tengoklah. Aku dah dapat dah. Sama macam tu. Kak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi atas nasihat apa yang akak kongsi tu. And saya harap saya boleh jadi someone yang macam mana orang yang berfikiran macam akak. Masya-Allah. Satu je tip akak, satu je. Letakkan nikmat di depan. Nikmat tu kena letakkan di depan sekali. Sakit ke, dugaan, nikmat insya-Allah. Itu semua nikmat. Itu nikmat insya-Allah. Sakit nikmat, susah nikmat, semua senang nikmat, sedih nikmat. Allah ambil anak ke nikmat. Semua nikmat. Kita akan fikir benda tu nanti kemudian akan jadi nikmat. Memang nikmat sebenarnya. Itu je kakak pegang insya-Allah. Sebab sesuatu yang berlaku tu Allah takkan sia-sia kan? Pasti Kak. Yes.
Tidak beriman seseorang kalau tidak diuji. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Kalau saya pun tak tahu bila nak tayang ni. Tapi masih dalam bulan puasa. Tak kisahlah. So kalau kata siang, kita nak ucapkan selamat berbuka. So yang mana yang baik, kita minta maaf. Saya secara pribadi, saya minta maaf akak sekiranya ada soalan-soalan yang mungkin tak relevan atau mungkin ada benda-benda yang mengguris hati akak ke apa ke, saya tak sedar. So saya harap tak ada. And sama juga penonton. So sehingga kita jumpa lagi untuk tetamu seterusnya. Okay Kak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.